Kawan saya Melayu kata, orang nak kahwin jangan halang. Ya. Kawan semua. Bilik untuk mengaji ke apa benda kan? Haji, mesyuarat dan pejabat semua. Bagus. Dan bilik akad nikah. Bilik akad nikah. Semua masjid sekarang kena ada bilik akad nikah. Ni siapa ada niat? Siapa ada niat nak nikah? Bilik ni akad nikah ni. 50 boleh buat macam ni? Oh, syabas. Bagus. Tapi panas sikit. Aircon on the way. Bagi 2 unit. Kita minta perabot tak? Meja saya. Berapa? All together dengan list 70. Dia bagi berapa? Dia bagi 3,400 is for like. Okey lah, yang lebih ni saya bagi. Dia tak boleh bagi bilik kosong je. Nanti orang ada niat, jodoh ada, dia main sini dia kata tak boleh nikah, tak ada kursi meja perabot tak ada. Tak boleh. So, saya tunaikan. Tak apa, dia bagi 3,000, saya bagi 15,000. Cuk. 18,000 dan kita segerakan yang baik. ini kalau hari raya dia sembayang sampai sini ni. Tanpa tikar sana. Jadi macam mana sekarang ni? Terbegai lah, tak tahu kita cuba minta pada zakat. Dia dengan shilling apa semua ialah 200,000 lah. Minta tengok dengan zakat dulu ataupun dengan majlis agama. Dia tengok dia bagi berapa, nanti kita tengok, kita adjust, tampung balik. Kalau tak sempat tahun ni, tahun depan.